telah sampai di Nata de Coco. Akan ke destinasi seterusnya, iaitu Berkat Padi. Berkat Padi. Let's go. Nak beli beras wangi. Yang Ke laut. ya ke? Nak ke laut. Oh. Dia dalam kampung tempat dia. Dekat tepi jalan. Jadi sini shortcut ni. Okey, dah nak sampai dah. Berkat Padi. Ini kan? Okey, kita dah sampai di Berkat Padi. Beras wangi. Ke destinasi. Okey, kita dah sampai di kedai beras Berkat Padi. Kita tak lawatan sekolah. Tu yang letak sini. Lawatan dia berlaku. Kau bila dah lepas? Adik Ipah pun dah kata mak rasa beli. Kena beli. Kan? Mak rasa beli kena beli. Kata kan mak sihat dah mak beli. Lagi lama kita masak, lagi sedap. Hari raya puasa hari tu 3,000 pack sehari. Kena sediakan. Aidil Adha 1,000 pack sehari. Jualan lagi kita. Kami jual di kita dan Shopee saja. Kami tak ada jual kat kedai-kedai, tak ada. Segitu berat pun kami tak. Tak ada izin tu. Kami jual dari atas kaki engkau supaya engkau senang nak order. Bangun tidur bergosok gigi dah. Lusa sampai. Kau malam ingat saya sampai pukul 3 tak tidur, kau order 3 hari sampai. Silakan. Sampai percaya kedai Kita orang yang pertama jual beras Melayu. Sebelum COVID. Dah, jom.
Mana yang tu? Buka tempat mesin tu buka tempat. Dia juga ada untuk kahwin. Sudah kira. Tujuan kami supaya nak mendidik masyarakat. Apabila buat kenduri kahwin, tolong hormati tetamu yang kau jemput. Kau jemput tetamu tu lah. Datang dah beribu rahmat tau. Salam pula lagi. Salam untuk Jawa RM50. Kan? Balik kau bagi chicken dish. Kurang ajar kau kan? Jadi siapa-siapa yang kenduri kahwin pakai goodies apa ni Hello. tisu. Tisu. Jajan kurang ajar. Tidak menghormati tetamu yang kau datang dulu. Jangan tanah. Kalau tanah takut kau terlebih air. Tapi saya jamin, mulut saya memang jauh daripada itu. Saya garanti. Mulut kaki tak perlu dimakan. Langsung terus tutup. Oh, ya. Boleh ambil bergambarkan benda tu terus saja ke belakang. Satu pokok pulut. Jom kita pergi tengok pokok pulut. Ni kita belakang. Pulut macam sama macam pokok beradi . Oh tu ha. Tu dekat sawah tu kot. Jom kita tengok pokok pulut. Macam mana rupa pokok pulut ni, tak pernah tengok. Oh belakang ni. Belakang memang sawah semata-mata. Sana tu. Mana pokok pulut? Ni lah. Ni pokok pulut. Macam padi juga macam beras juga . Tak tahu apa beza, kita tak tahu lah apa beza. Sawah berskala besar. Okey, jom. Lepas ni kita nak ke mana yang? Apa nama dia? Laman Koko. Let's go.
Okey, kita nak ke destinasi seterusnya. Okey, kita almost sampai di Laman Choko. Ni hampa kena tunggu. Tapi hampa marah. Di dalam. Kita di dalam. Ni apa? Boleh kau parking dalam. Ni kena turun. Kakak cepat kak. Kakak Laman Choko kak cepat. Kan nak beli coklat. Choko, Laman Coklat. Kakak nak beli coklat. Jom, ni kena turun. Siapa marah ibu? Tadi beras tak apa tak turun. Ni. Okay. Aku jadi pasal.
rasa dah. Nak makan dah. Nak makan dah. Nak berai saja dah. Adik nak makan dah. Oh, cuma warna putih. Ui, kapas lain. Dah tak sabar-sabar nak makan. Ais mocha. Ais vanilla latte. Boleh ke sini? Nak beli pizza. Kami dah sampai dah. Mi udang Kelait. Tapi tutup pula hari ni. Jadi bukan Kelait. Baru nak makan nasi goreng udang selambak. Nak google dulu, cari mana kedai makan yang lain. Kejap lagi nak surprisekan anak saya yang kecil tu. Birthday dia.
Adik, kita pancing kat sana jambatan tu. Abang bawa adik. Masih abang bawa abang pancing? Ada motor kailak tu. Ada. Boleh bang. Mana kak cik dengan kakak? Kak cik, jap. Kejap lah. Berhenti dulu. Letak dulu. Kita nak sebut beradik cepat. Cepat. Berhenti dulu basikal. Satu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Akil Marzuki. Happy birthday to you. Allah selamatkan kamu. Tak ada lilin. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Akil Marzuki. Allah selamatkan kamu. Happy birthday. Happy birthday Akil Marzuki. Nah, adik punya. Tu adik punya, adik kan nak kek. Simpan dia dulu. Okey, nak mancing Adik ke? cakap apa? Adik nak Adik cakap apa? adik ada ucapan. Adik cakap. Cakap hari ni apa? Cakap Akil. Apa nak cakap? Adik sini dik. Cepat. Akil. Apa cakap ni? Cepat. Apa kata-kata Apa Akil? cakap Akil? Cepat Akil. Budak. Adik cepat. Akil.